Jawatan Kuasa Siasatan Bebas (IIC) yang ditubuhkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia tidak dapat mengesahkan individu yang bertanggungjawab dalam kes pemalsuan dokumen 7 pemain warisan Harimau Malaya. Perkara itu dirumuskan dalam laporan siasatan IIC yang menyiasat isu berkenaan dengan jawatan kuasa terbabit dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara, Tun Mat Raus Sharif. Laporan siasatan IIC setebal 59 muka surat yang didedahkan hari ini mendakwa berlaku kelemahan dalam sistem pentadbiran FAM hingga menyebabkan isu berkenaan berlaku. IIC turut mencadangkan FAM segera membuat laporan polis bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan penuh dan sewajarnya serta mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. IIC tidak dapat menentukan secara muktamad siapa memalsukan dokumen-dokumen yang dipertikaikan. Ia disebabkan oleh notari awam yang membuat pengesahan, tidak memberikan kerjasama dan ejen bagi 7 pemain terbabit tidak dapat dikesan walaupun usaha yang munasabah sudah dilakukan. Apa yang jelas adalah kegagalan serius daripada segi pengawasan, usaha wajar dan kawalan pentadbiran dalam pengurusan FAM yang membolehkan insiden ini berlaku tanpa pengesanan atau campur tangan. FAM dinasihatkan supaya segera membuat laporan polis, mengambil tindakan tata tertib dalaman yang sewajarnya di mana berlaku kegagalan pemantauan, serta melaksanakan pembaharuan struktur seperti yang disyorkan oleh IIC. Tindakan ini penting bagi mengelakkan kejadian sama berulang, serta memulihkan kredibiliti dan integriti operasi FAM, menurut laporan IIC.